Hai semua, kali ni kan saya nak share resepi kek lapis matcha choco. Lama dah saya tak share kek lapis kan. Berat setiap lapisan matcha dan choco ni sama berat 195 gram. Kek ni ada 13 lapisan. Yang perisa matcha ni ada 7 lapisan dan yang choco tu ada 6 lapisan. Korang melapislah berselang-seli. 370 gram tepung pau, 100 gram creamer, 150 gram Horlick. Gaul bahan-bahan ni bagi rata, lepas tu korang jangan lupa tau tutup permukaan bekas ni supaya bahan-bahan kering ni tak berketul kalau dah masuk angin. 50 gram salted butter, 30 gram overload, 500 gram susu pekat. Kek lapis ni kan saya tak guna gula tau. Kemudian korang pukulkan bahan-bahan ni sampai kembang putih. Kalau dah kembang putih, korang masukkan 10 biji telur grade A. Masukkan telur tu sebiji demi sebiji tau. Kalau telur tu dah habis dipukulkan, korang masukkan bahan-bahan kering sikit demi sedikit. Bahan kering tu dah habis dipukul dengan bahan-bahan lain kan. Korang boleh timbangkan kesemua adunan ni dan bahagi kepada dua bahagian. 825 gram bahagian yang ni, 1421 gram bahagian yang ni pula. Bahagian yang 825 gram tu masukkan 200 gram kombucha coklat, dark coklat tau. 100 gram browning sugar. Coklat kombucha tu korang cairkan dulu baru campurkan dengan adunan yang ni. Sebatikan, kalau dah sebati macam ni kan, korang ketepikan dulu. Saya guna serbuk matcha brand ni sebab dia punya tekstur dia sangatlah halus, senang disebatikan dengan adunan ni. Kalau korang nak buat air matcha pun dia tak pahit ya, memang sedap lah. Dia tak ada campuran warna tiruan ya, serbuk matcha brand ni. Saya guna loyang 8x8x4. Bawah loyang tu saya sapu dengan butter sikit untuk letak kertas baking. Lapisan pertama tu saya lapis menggunakan yang perisa matcha. Saya panaskan oven tu dulu selama 10 minit, suhu 180 darjah Celsius. Saya bakar guna api atas dan bawah. Saya bakar selama 8 minit, suhu 180 darjah Celsius. Sebelum tuang lapisan kedua, korang tekan-tekankan dulu nak hilangkan gelembung-gelembung yang ada ke permukaan kek tu. Lapisan kedua ni saya lapis menggunakan perisa coklat. Saya bakar kek ni selama 6 minit, suhu 150 darjah Celsius. Saya guna api atas sahaja. Saya letak loyang tu kat rak paling bawah sekali. Lapisan terakhir ni saya hias sedikit dengan serdak biskut coklat. Tapi kalau korang tak nak letak pun tak apa, tak kisah pun, tak ada masalah. Lapisan terakhir ni masak, keluar je daripada oven kan, korang terus sisipkan keliling loyang tu, separuh loyang dulu. Lepas tu rehatkan selama 25 minit. Selepas rehatkan kek ni selama 25 minit, sisip lagi sampai bawah loyang dan terus keluarkan kek daripada loyang. Tunggu kek tu betul-betul sejuk baru boleh potong.
Macam saya kan, saya akan simpan kek ni selama semalaman dalam peti ais. Esoknya keluar je daripada peti ais, saya terus potong untuk mendapatkan potongan kek yang kemas. Selamat mencuba semua.